Jodoh ni bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang perjalanan kehidupan kita hingga akhir hayat kita, mencari bekalan untuk bawa ke syurga nanti. Kalau nak cari jodoh tu, jangan cari yang hanya buat anda jatuh cinta. Bukan hanya pada material, bukan hanya paras rupa. Tetapi carilah seseorang yang boleh membawa kita ni dekat kepada pencipta kita, rapat dengan Allah yang Maha Esa. Lagipun, ibadah kepada Allah SWT adalah yang utama sekali. Kesimpulannya, cari yang dekatkan kita dengan Allah, cari yang boleh menguatkan kita ni untuk lakukan ibadah dengan baik, dan juga yang ketiga, carilah yang berusaha untuk menghalalkan kita ni tanpa sebarang helah. Tak tahu nak cari jodoh kat mana? Jom pergi je dekat dalam Tiljan Hadut Omai. InsyaAllah ramai yang sedang menanti anda di sana.